hanya 2 bahan sahaja. Assalamualaikum, Chef Bulat lagi kat sini. Okey, hari ni Chef Bulat nak ajar buat fruit tartlets. Senang dan mudah sangat. Barang-barang semua boleh dapat dekat BIH. Yang paling bestnya, kita menggunakan premium chocolate tart shell. Okey, dan kita ada fruit filling yang dibuat daripada 100% buah-buahan. Yang hari ni Chef Bulat akan buat adalah apple dan lychee. Tapi yang paling best, Chef Bulat akan menggunakan pistachio. Macam ni lah. Yang ni kita dah repackkan dia. Dan juga filling yang ada kat dalam fruit tartlet ni, kita akan menggunakan instant custard. Bancuhan dia hanya 2 bahan sahaja. Cara-caranya kita akan tunggu sempas ni. Untuk buat custard, kita hanya perlukan 2 bahan, which is instant custard, mat ais dan juga susu. Dia punya resepi dah ada siap lah dalam kat packaging. Okey, cara-cara dia, tabur saja dan kacau. Tak payah masak macam dulu, kita nak kena duduk dapur, nanti susu kita menggelegak, tak payah. Masukkan instant custard dan kalau nak pakai air boleh pakai air, kalau nak pakai susu boleh pakai susu. Apa jenis susu pun boleh. Kalau you nak buat melon punya rasa, susu melon, kacau dia sampai dia sebati dan biarkan dia sebentar untuk dia kembang ya. Untuk dia jadi custard. Kita punya custard ni tadi kita boleh masukkan dalam piping bag dan terus pipe kepada kita punya imported tart shell. Kemudian kita boleh letaklah topping buah yang kita suka. Gunakan apple, jangan risau sebab apa, apple filling dengan custard ni dia tak manis sangat. Dia punya manis tu manis buah-buahan, dia just nice manis. Bau dia kuat ya, bau lychee tu. So mudahlah untuk kita nak hidangkan. Kalau tiba-tiba kan kawan lah, makcik, saudara lah datang, I nak datang rumah you, tak tahu nak buat dessert apa. Senang je, datang ke BIH, beli barang-barang ni, dah boleh buat tak sampai 5 minit. Dessert high end, hotel style. Tu tekstur dia berkilat. Kita tahu yang pistachio ni, pistachio yang memang betul-betul sedap lah. Tengok tu warna hijau pekat dia. Kita letak atas tart kita. Tu dia. Dengan coklat tart. Susah tau nak cari coklat tart macam ni, yang dah siap ni, tak payah susah-susah. Dekat BIH semua je, simple je. Kalau dah siap, tak sampai 5 minit, Chef Bulat dah buat 3 flavor fruit tartlets ya. Ada apple, ada lychee, ada pistachio. Bolehlah puan-puan dan tuan-tuan kalau nak buat tiba-tiba nak buat dessert, boleh datang BIH, beli barang-barang kat sini dan cuba. Selamat mencuba.
Next, BIH nak buat apa? Follow kalau nak tahu.